takut ke tidak? Akhirnya kita berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya kita berjaya. Apa pengajarannya? Satu pengajaran. Rakyat boleh bangkit untuk tumbangkan satu kerajaan. Wahai para penguasa, termasuk saya, jangan sampai rakyat bangkit melawan kamu. Sebelum rakyat bangkit tumpangkan kamu, kita kena dengar suara rakyat. Sebab suara rakyat, suara keramat. Untuk membela seorang pemimpin, mereka datang ke Kuala Lumpur terpedaya